Semalam aku terjumpa gambar lama dalam fon. Setahun lepas. Muka aku. Baring atas katil yang sama. Bilik yang sama. Kipas yang sama pusing atas kepala. Aku scroll lagi. Screenshot plan aku dulu. Gym, baca buku, bangun awal. Tak satu pun jadi. Aku letak fon. Duduk tepi katil. Diam. Bukan sedih. Bukan marah. Malu. Malu sebab aku tahu apa aku patut buat. Tapi aku pilih selesa. Aku pilih esok. Aku pilih tunggu rasa ready. Setahun berlalu, aku masih tunggu. Dan malam tu aku faham satu benda. Aku tak pernah takut gagal. Aku takut mula. Sebab bila dah mula, aku tak boleh salahkan belum cuba lagi. Jadi aku buat satu benda je lepas tu. Aku delete semua plan lama. Semua screenshot. Semua bukti yang aku pendam untuk rasa produktif. Aku start kosong. Satu benda je setiap hari. Kecil. Tak viral. Tak glamour. Tapi nyata. Cara ni tak sedap. Tapi dia jujur. Dan aku dah penat hidup dalam kepala je. Bila aku mula buat dengan cara ni, baru aku nampak kenapa ramai stuck. Sebab ramai buat sorang. Tak ada siapa yang tahu kalau dia give up. Tak ada siapa yang nampak kalau dia hilang hala. Kalau kau tengah baca ni dan kau rasa malu dengan diri kau setahun lepas, itu bukan kelemahan. Itu permulaan. Tapi kau kena gerak sebelum rasa malu tu jadi selesa. Sebab nanti, kau akan pandai pujuk diri sendiri untuk kekal sama.